Terus maju dulu, jangan Kak. Kak, sebentar dulu. Nah, terus. Terus lagi kuat. Awas. Balik. Balas kiri. Terus lurus ya, lurus. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai tempat tujuan. Ada yang unik di kawasan Langsa ini atau Aceh Tamiang. Nah, ada yang unik di Aceh Tamiang ini. Kita lihat ini ada bendera Malaysia, alhamdulillah. Nah, uniknya adalah bahasa Aceh Tamiang itu tak beda jauh dengan bahasa Malaysia. Kita boleh buktikan sekarang. Saya tak nak dengar ibu bercakap dengan kakak. Okey, kita cakap Malaysia lah. Puan-puan saya. Okey, jangan cakap Melayu. Oh, cakap Melayu. Melayu betul. Okey, Kak. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kami banyak. Terima kasih banyak untuk awak-awak Malaysia ni. Okey. Donatur. Ini donatur boleh kita. Rezekinya. Amin. Bantuan untuk kami ni. Okey, alhamdulillah. Okey, ini dengan ibu siapa? Ibu tua. Ibu tua, kakak siapa? Maimunah. Kakak Maimunah. Terus Salamia. Mas sama Limia. Satu lagi? Yuni. Nah, ini kalau dibawa Malaysia kita tak tahulah dia orang Aceh ke atau orang Malaysia. Memang. Bisa Melayu boleh. Memang betul-betul pusing kalau nak fikir ni. Kalau nanti kalau ada puan atau Pak Haji nak datang sini, okey kita dah jalan kemari nanti. Kita jumpa mereka ni semua. Kami nak tunggu Haji mana? Haji Tuan Haji Adlan Aziz. Terus Tuan Amir juga Hajah Nurihan Hasan. Okey, insyaallah doa-doa kita semua, beliau ini boleh datang buat grup kemari nak derma ataupun nak tengok kita bagaimana berlaku musibah di sini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mudah rezeki, panjang umur kita boleh sampai kemari nanti. Alhamdulillah. Okey, sekian.